Kalau sebelum ni depa viral dengan ayam goreng kunyit, kali ni depa mai dengan menu baru tau. Dekat Logstar ayam goreng kunyit, sekarang depa dah ada menu ayam penyet Pak Joko. Ayam ni besar-besar saiz L depa bagi dekat hampa. Yang bestnya depa akan goreng sekali lagi lepas hampa order. So hampa akan dapat panas-panas lah. Untuk yang ni kami add on kobe goreng. Hampa tengok sendirilah sambal penyet dia tu. Sedap weh. Untuk satu set ni lengkap lah, ada tempe, tahu kan. Selain daripada ayam penyet, depa ada juga keli penyet tau. Keli pun depa bagi panas-panas dekat hampa. Dah teliok dah duk tengok, jomlah kita makan. Untuk set ni tambah kobe goreng RM13 tau. Ayam dia ni memang rangup dekat luar, lembut je dekat dalam. Bagi kami level kepedasan sambal dia dalam 7/10. Pedas-pedas manja macam tu. Untuk keli ni rangup sungguh weh. Nak ekstra sedap, hampa makan dengan sup sekali tau. Tu dengan kobe goreng, sambal dia memang on lah. Untuk ayak dekat sini harga RM1 dengan RM2 je. Kalau sirap atau oren ni RM1 je. Kalau hampa nak teh ais RM2 lah. Teh ais pun ada tau. Yang mana yang tak tahu tu lokasi kedai depa betul-betul depan Imat, hutan kampung Alostar. So tunggu apa lagi? Hampa jangan lupa singgah.